push. Kenzo Akib. Thank you Medinano. Thank you Medinano. Terima kasih korang Ikmal pandai cakap bahasa Spanish tak? Apa tak pandai? Akib thank you. Siti Nur thank you. Lama aku tak pakai mic. Yo conmigo se va, su mío eso no va a cambiar. Me quiere no importa la demás, no. Malam ni kita main ML jom. Hai, nama si Putri. Hai Putri, masuk. Okey, masuk dulu. Ikmal, Wawa macam mana? Tak silap Ikmal, Wawa ada kat Sarawak. Dan tak silap Ikmal dah bagi tahu yang Wawa ada kat Sarawak. Dalam beberapa bulan lepas Ikmal dah bagi tahu dah. Aku takutlah nak tekan. Hello. Dengar. Okey. Ilham mana? Saya dah follow. Ilham pergi Dobi. Kak orang mana? Ikmal orang Malaysia. Saya orang Malaysia, orang Kuantan. Jom main rank. Tak nak main rank. Kita nak main custom. Ikmal main rank dah petang tadi. Menang dah 3 kali. Mission Mi. Ikmal tak nak panggil Mission Mi dah. Ikmal nak panggil Mia. Sebab ejaan tu MEA. Jadi Ikmal rasa elok panggil Mia kot. I ingatkan Kak KL ikut kau lah Wahidah. Bintang mana pula? Bintang deal. Raiden jom buat paranormal Raiden. Tak pernah lagi buat paranormal dengan Raiden. Let's go Raiden, kita buat paranormal. Tak, kau penakut ke tak Raiden? Aku tak nak kalau penakut sangat. Ikmal memerlukan orang yang macam tak takut sangat. Sebab Ikmal kadang-kadang bila dah terkejut, aku kalau dah terkejut habis lah. At least macam ada orang yang tak takut sangat. Apa kemakan lelaki takkan tak kuat. Aku bukan nak doa benda-benda buruk lah kan. Tapi aku harap Wahidah ni kan, tak payah lama lah. Besok lah hari Khamis malam Jumaat lah kau jumpa pocong. Memang Betul tak? Jadinya kucing British short hair, sebelum kita bela, kita kena tahu dia kena hidup dalam keadaan yang sejuk. Macam tu. Kalau tak nanti dia tak boleh. Kau bayangkan beruang kutub, kau isi dia kat zoo negara, tapi tak pakai aircon, tak pakai apa-apa, kau isi dia kat tengah-tengah kepanasan tu, tak boleh. Macam tu. Kucing kampung lain pula. Kucing kampung dia dah kenapa nama dia kucing kampung? Sebab dia dah biasa duduk dekat area kampung, panas-panas, main dekat luar, lepas tu dia masuk balik. Kucing British short hair, kalau dia pergi ke alam liar, dia pergi ke alam luar, berkawan dengan kucing-kucing liar, kucing-kucing domestik biasa, habis dia nak memang tak sampai hidup. Memang tak sampai hidup. Kucing British short hair lain, kucing Bengal lain pula, kucing hutan. Kenapa nama dia kucing hutan? Kucing domestik. Betul lah. Kau belajar sikit-sikit pasal kucing. Apa yang tak sampai hidup pula, diorang tu pun kucing juga. Astaghfirullahaladzim. Wahidah, kucing British short hair dengan kucing-kucing yang kat luar lain. Kucing-kucing domestik lain tu lain. Kucing British short hair lain. Lain. Dia lain. Macam mana aku nak cakap Persian ke apa benda ke. Bayangkan betapa panasnya dia. Sebab tu sekarang macam-macam inisiatif ada. Macam kita nak sejukkan kucing macam mana. Ada alas sejuk. Kenapa ini kamu ini? Hebat. Lepas tu kadang-kadang boleh bagi dia keluar. Kalau kucing Ikmal dia duduk dalam bilik kan, duduk dalam aircon. Lepas tu nanti Ikmal bagi dia keluar juga. Bagi dia keluar lari-lari. Boleh letak dalam peti sejuk tak? Wahidah kita boleh isi. Kalau lah tak berdosa kan, kita nak isi Wahidah dalam peti sejuk. Aku isi dia peti sejuk, aku mangga peti sejuk tu. Biar dia duduk dalam tu. 2046 kau keluar sendiri. Benda tu lah. Itulah nama dia warm up vocal. Sebelum nyanyi kita kena warm up, kena pandangkan suara. Lagi-lagi kita punya kat sini. Nak buka. Tadi Ikmal nyanyi tadi mula-mula, Ikmal tak buat panas suara lagi. Jadinya kalau tarik kan, tak boleh pergi jauh. Kita rasa mengah. Warm up vocal ni memang kau nampak macam kelakar, tapi memang itu 5 minutes vocal warm up.
Ini paling senang lah. Kalau contoh macam Ikmal lah, tiba-tiba nyanyi, memang wajib panas suara. Kalau tak nak kena kecam, waktu pergi radio, pergi mana kan, tiba-tiba suara kerek, suara cerik, itu maksudnya tak panas suara lah. Jadi siapa pernah masuk pertandingan nyanyi, nasyid, siapa pernah nak pergi promo dekat TV, nak nyanyi pagi-pagi, warm up ni, siapa tak warm up bukan penyanyi nama dia. Betul. Semua kena warm up. Datuk Seri Siti Nurhaliza tu pun warm up suara sebelum nyanyi. Semua kena warm up. Nak besarkan kita punya ni. Orang yang tak nyanyi mungkin tak faham. Orang yang menyanyi walaupun suara dia tak sedap, tapi orang yang menyanyi dia tahu. Macam tu. Saya waktu sekolah masuk tilawah tak ada pun, sebab tu Wahidah menang. Sebab tu Wahidah menang. Faham tak? Sendat, padat, ringkas, tepat. Aku bagi tu. Sebab tu dia okey bunyi dia. Faham? Faham tak?